Orang tua kita selalu kata kalau kita balik dari kubur kita hendaklah mandi lebih dulu. Dan kalau kita pulang ke rumah dari mana tempat kita hendaklah basuh kaki dan muka lebih dulu sebelum masuk rumah. Takut-takut ada jin atau syaitan ikut kita balik. Lebih-lebih lagi kalau rumah kita ada anak kecil baru beranak. Betul tak ni? Seorang suami ajak isterinya ke bilik tidur, tapi isteri dia tolak ajakkan suami. Maka para malaikat akan melontarkan kutukan hingga ke subuh. Tolong terangkan lebih lanjut tentang perkara ini. Baik. Orang tua-tua dulu kata kalau kita balik daripada kubur kita kena mandi. Kalau tak mandi jin ikut kita. Betul ke tidak? Tidak ada sebarang hadis atau nas yang menyebut seperti itu. Yang adanya siapa yang memikul jenazah. Faham? Siapa pikul jenazah, sama ada pikul dekat atau jauh, balik rumah sunat wuduk. Sunat ambil wuduk. Siapa yang memandikan mayat, balik rumah sunat mandi mayat. Mandi mayat, mandi diri dia sendiri. Sunat mandi dia. Dengan aku bengong. Nampak ni? Siapa yang pikul sunat wuduk. Siapa yang mandikan sunat mandi. Pergi ke kubur balik tak sunat mandi. Tapi kalau basuh kaki itu betul lah. Pasal dulu orang tak ini basuh kaki. Ni dak dah pakai kasut comel, kaki dak kotor. Tak ada masalah. Dah tu jin ikut bukan dengan sebab mandi, dengan bacaan. Tak, jin ni dengan bacaan. Dengan bacaan Quran kita boleh tengok jin, dengan bacaan Quran jin boleh lari. Dengan bacaan Quran juga, nampak? Boleh kita hindarkan daripada jin. Begitu juga dengan doa-doa. Bukan basuh kaki, basuh muka. Baca doa berlindung daripada jin. Sekurang-kurangnya a'udzubillahi minasyaitanir-rajim. Nampak? Aku minta berlindung denganmu ya Allah, Tuhan yang sangat berkuasa, daripada syaitan-syaitan. Hantu-hantu pelesik.